صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نجح الطلاب وألهمهم الحكمة والصواب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان الفاضل، Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, ada apa? Ini jawatan kuasa Komplek As-Saadah, ya, sidang jemaah yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah perkenannya juga dapat kita berhimpun pada malam yang mulia ini pada pertengahan bulan Al-Muharram 1448 Hijrah, dan yang mana saya digantikan beberapa siri oleh Al-Fadhil Ustaz Aizat sepanjang saya berada di Tanah Suci. Dan Alhamdulillah, dah 10 hari dah balik, tuan-tuan. Kalau ikutkan hari ni ada flight yang terakhir, penerbangan yang terakhir hari ini. Kita tengok dalam berita tadi, Muntawi pun sambut, Tan Sri Pengurusi Rashid Husin pun sambut. Dia sambut ni yang first dengan last lah. Saya yang tengah-tengah tu tak adalah sambut dia kan, balik rasa sendiri. Yang penting, tuan-tuan, Alhamdulillah selamat. Dan insya-Allah malam ni kita buka kembali kitab Bulughul Maram. Kita nak perhalusi dan mempelajari bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, iaitu bab pada membicarakan tentang akhlak-akhlak yang keji, akhlak-akhlak yang mazmumah, ya, yang kita dah baca beberapa kali dulu. Dan insya-Allah saya kira kita berhenti pada hadis yang ke-30, muka surat 820 yang Rumi, 820. Jadi insya-Allah kita boleh cuba selesaikanlah beberapa hadis. Ada 6 hadis, 7 hadis lagi yang membicarakan tentang akhlak-akhlak yang sewajarnya kita kikis, yang kita takhalli, kita sunyikan jiwa kita, diri kita daripada pakaian tersebut, ya, akhlak-akhlak yang dibenci Allah, yang dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kita mulakan dengan hadis yang ke-30. Yaqulu al-Imam Ali ibn Ahmad bin Ali, namanya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ajalatu minasy syaitan. Ya, al-ajalah minasy syaitan. Maka hadis ini bermaksud riwayat daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Betul kan situ kan? Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ya, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalah. Ajalah ni gelojoh lah, gopoh gapah. Al-ajalah, menggelabah, kelang kabut, tentu harah. Al-ajalah, panik.
Tuan-tuan, al-ajalah itu sebenarnya kojo syaitan. Al-ajalatu minasyaitan, gopoh itu daripada syaitan. Ada tambahan dalam riwayat yang lain menyebutkan wat-ta'anni minar rahman. At-ta'anni itu artinya kontra daripada sifat ajalah. Kalau ajalah tadi kelang kabut, gabra, tapi kalau at-ta'anni ni sifat tenang, cool. Tuan-tuan, fikir. Jangan tiba-tiba orang ajak masuk saham, on, kira jadi yo, nanti dulu fikir, semak dulu, sah tak dari sudut syarak ni, betul tak, hatta kerja-kerja haji di tanah suci pun, badal haji, betul ke badal haji ke dia bedal duit kita. Jadi itu semua memerlukan penelitian, ketenangan yang disebutkan dalam bahasa hadisnya at-ta'anni. Jadi at-ta'anni, tenang, ataupun dalam riwayat menyebutkan al-anatu. Al-anatu minallah. Tuan-tuan, maknanya kita dalam bertindak, dalam membuat keputusan, tak kisahlah pilihan raya ke, pilihan tak raya ke, kuih raya ke, jalan raya ke, tuan-tuan. Apa-apa keperluan kita ni, kita kena fikir secara matang. Okey, berfikir, kita ada rujukan, kita ada tempat untuk kita berbincang, mendapatkan nasihat yang betul. Kadang-kadang kita dapat nasihat, tapi nasihat yang salah, bukan yang bidang dalam perkara tersebut. Maka al-anatu minallah, kita membaca sesuatu tu secara terang dan tenang. Tuan-tuan, bahkan paling cantik kalau kita disuluh dengan basirah, dengan suluhan mata hati. Tu lagi canggih lah tu. Basirah tu insya-Allah dia jarang silap kerana dia memandang dengan cahaya Allah. Tapi kalau kita bersikap tadi al-ajalah, kelang kabut, kelojo kan, panik, nak copet, maka di situ akan ada ruang banyak kesilapan-kesilapan yang kita akan ulang. Kenapa? Sebab kita nak cepat. Nak cepat. Kita pun hari ni tak nak belajar lama-lama. Belajar 4 tahun kuliah, lambik. Baca kitab 5 tahun baru khatam, lambik. Kita tak nak macam tu. Kita nak segera. Kan? Maghrib masuk, lepas isyak kita dah jadi mufti dah. Kita nak macam tu. Faham tuan-tuan? Kita nak segera. Semalam daftar, malam hari Selasa daftar, kalau boleh kami kombo 2 hari ya. Kita nak segera. Tetapi tuan, segera itulah yang mengundang padah. Nak copek tak tentu pasal, tuan-tuan, akhirnya menatijahkan mufti yang tidak matang, pendakwah-pendakwah yang tidak masak ilmunya. Kan, kita buat program-program reality TV dari satu sudut baiklah, baik. Nak lawan dengan Akademi Fantasia ke benda-benda yang mengarut tu, baiklah. Program-program imam muda ke imam tua ke, tuan-tuan, itu lagi baiklah. Tapi dia itu tidak boleh kita jadikan tiket kerana dia juara ke, dia naik juara, dia pergi final, dia memang layak keluar fatwa, dia memang layak baca kitab. Itu tidak boleh kita jadikan sandaran begitu. Sebab dia program bukan melahirkan alim, dia melahirkan da'i, pendakwah yang mungkin petah, yang mungkin pandai menyusun bicara, yang mungkin dia boleh menarik minat kita belajar. Itu bagus. Tapi di sudut hukum hakam, kita tak boleh bergantung sepenuhnya dengan orang-orang yang produk segera. Saya baca sehari dua ni dalam Facebook, Prof. Dr. Syamsiah Muhammad. Beliau lecturer saya di UM dululah, Senyum Kelantan. Masih bertugas di Universiti Malaya, tapi dia antara panel pakar rujuk tabung haji. Maka sehari dua ni dia keluarkan satu statement. Dia kata dia tak setuju mana-mana orang yang bukan latar belakang bidang agama jadi mutawif. Kenapa? Mutawif ni bukan nak cerita pusingan kelima, bukan nak cerita hukum bergambar lepas tawaf wada', bukan nak cerita sekadar melontar 7 biji batu di jamrah. Tak. Mutawif ni dia membabitkan solat, membabitkan taharah, membabitkan akidah, membabitkan tasawuf. Itu sebenarnya mutawif.
Lebih-lebih mutawif kalau dah dapat orang panggil dia ustaz, kembang dah. Kan baru dua kali pergi umrah dah orang panggil kita ustaz. Suka lah kita kan, tuan-tuan. Itu menyebabkan nanti salah guna nama, salah letak nama dan seumpamanya. Itu maknanya kita tak boleh gelojok, tuan-tuan, segera semua nak copek, dia tak boleh. Kan? Kita bukti kita gelojok ialah antaranya kita suka program-program maulid. Siapa tak suka maulid? Saya lah paling suka maulid. Saya paling suka qasidah. Tapi penyakitnya ialah dia datang masa maulid tapi dia tak datang masa kuliah. Kenapa? Sebab maulid one off. Satu malam Habib cakap, Syekh cakap, Maulana bercakap, selesai 2 jam, habis kita pun balik. Tapi baca kitab ni mengambil masa yang panjang, yang lama. Orang boring, orang tak suka, tuan-tuan. Jadi kita ambil sikap bertenang. At-ta'anni, al-anatu. Maka seorang sahabat Nabi yang namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Ashaj bin Abdul Qais. Ketika Al-Ashaj ni, tuan-tuan, dia bersama rombongannya bertemu Nabi SAW. Nabi puji dia. Ashaj, kau ni kan ada 2 perangai yang dan cukup goma. Kau ada 2 akhlak yang Allah kasih, wahai Ashaj Abdul Qais. Apa dia? Al-hilmu wal-anatu. Al-hilm ini katanya sopan santun. Wal-anatu katanya tenang. Tenang. Buat keputusan kena tenang. Jangan dalam keadaan tertekan, kita akan silap. Jadi balik kepada hadis kita dalam catatan Imam Ibn Hajar di sini, tuan, sifat al-ajalah. Al-ajalah kelojo. Tuan-tuan, dia tak boleh. Ada masa, tuan-tuan, buah tu, durian tu tak masak, kau jolok buat apa? Kita peram dia tak sedap. Ada jenis buah yang, tuan-tuan, kalau peram muda, dia tak rasa buah, tak sedap dah, jadi tak manis. Jadi biarlah kita, tuan-tuan, ambil masa sikit. Biarlah anak kita tu pergi proses pembelajaran yang normal macam biasa. Walaupun tak lompat kelas, patut dia boleh ambil short course 4 tahun jadi 3 tahun. Walaupun dia tak ambil short, tuan-tuan, dia tak ambil yang nak pendekkan lagi kursus dia boleh habiskan 4 tahun. Tak apa, habiskan 4 tahun. Tuan-tuan, biar begitu. Tapi yang paling pentingnya matang. Yang paling penting, tuan, keputusan produk hasilnya nanti ialah berbaloi. Tuan-tuan, itu yang kita harapkan, iaitu kita jangan gelojoh, tapi kita bersifat, tuan-tuan, tenang. Tetapi tenang ini jangan pula kita faham dengan maksud lombap. Tenang betul dia kan. Sehari kuliah 1 hadis. Tuan-tuan, agak-agak bila masa kita nak khatam ni? Kuliah ambil lah sebulan 2 kali, tuan-tuan. Ya, agak-agak lah kalau satu kuliah lah. Ya, hadis dalam tu ada kata 1600 hadis. Riyadhus Shalihin ada berapa? Al-Jazmi dengan Maulana dah 10 tahun ke dekat Warisan Puteri ke ada ke kan? Tuan-tuan, itu Maulana tu dia lajak dah masa dia tu. Dia bukan syab azan isyak kan. Mungkin 10-15 minit dia lajak sikit. Tetapi itulah kaedah mengaji. Dia akan mengambil masa sedikit lah, mengambil masa. Kalau kita mati pun tak apalah, mati dalam mengaji kan, syahid jugalah. Mati dalam menuntut ilmu, alhamdulillah. Mati di surau, mati di masjid, on the way balik masjid, on the way balik surau, kira masih berbaloi, tuan-tuan. Ya, tetapi jangan kita faham pula ketenangan itulah kelembapan. Lembab ni apa, tuan-tuan? Dia blur, dia loading, dia tak bertindak langsung. Itu tak boleh pakai kan. Bertindaklah sesuatu, buatlah sesuatu, tuan-tuan, jangan senyap je. Itu berbeza. Ya, sebab kita ada proses kita berlumba-lumba. Berlumba-lumba apa bahasa Arab sebut? Musabaqah. Fastabiqul khairat. Quran kata fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah engkau buat kebaikan. Itu berlumba-lumba. Berebut-rebut. Itu bukan tanda gelojoh. Itu tanda tamak pahala, tetapi mengikut keadaan yang betul. Sehingga Nabi SAW menegur sahabat yang lewat datang ke masjid, mengcungap-cungap dah tu takbir tu, berlari-lari sambil berjalan pun Allahu Akbar takbir, takut masbuk. Kan masbuk kan orang pandang selek gitu kan. Takut masbuk, nanti orang kata apalah ustaz ni balik haji
pergi haji 6 kali, semayang masbuk lagi. Malulah saya. Tuan-tuan, kalau dulu di Ma'had dengan Tuan Guru kami Ustaz Rahim Yusof, kalau dia ada di asrama tu tak ada yang masbuk. Tak ada masbuk, tuan-tuan. Sebab apa tak ada masbuk? Siapa masbuk, dia akan kena jemur dekat padang, cabut rumput duri tu, sembilu tu, tuan-tuan. Duduklah 2-3 jam rasa. Tak ada. Kenapa tak ada masbuk? Itu takut dengan guru. Dia sebenarnya tadi semayang subuh 1 rakaat je. Kenapa? Takut kena dondor. Balik asrama, kat bilik dia repeat balik semayang subuh dia. Masih ada waktu subuh lagi semayang kat bilik. Tuan-tuan, itu bukan, itu kerana takutkan guru, itu menipu kan, tuan-tuan ya. Tetapi yang kita harapkan, kita berlumba-lumba ya merebut peluang mendapat kebaikan. Tadi Nabi tegur sahabat takbiratul ihram, terkocoh-kocoh, tak apa yang diniatkan, tak tahu, maka Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi tegur sahabat ni, lain kali jangan buat macam ni. Dahlah kompleks Saadah ni naik tangga macam Masjid Negeri kan, kena naik tangga. Kalau tuan-tuan parking sebelah Sanun kan, saya parking penceramah sebelah tempat MB tu, tak adalah bertangga tu, gator je lah kan. Tapi kalau kita ambil yang parking bawah, Masjid Negeri kita 2 tahun lagi nak pindah, ada tangga, mencungap-cungap macam ni bertangga. Oleh kerana tempat macam ni datang awal. Zadakallahu hirsan, kata Nabi, moga-moga engkau lebih prihatin untuk mendapat pahala. Jangan ulang lagi perangai macam ni sampai kat pintu tu kau dah takbir dah, nak ngojar supaya jangan masbuk. Tak, mesti masuk dengan imam. Apa yang luput, yang kurang, kita top up. Maka kita jadi makmum masbuk pun tak apa, insya-Allah ya. Tapi bukanlah itu kekerapan, bukanlah sentiasa. Kadang-kadang berlaku begitu, maka tuan-tuan jangan kita gelojoh, tetap kita masuk dalam saf, baru kita untuk takbiratul ihram. Okey, ni cerita dia, kita kena bezakan lembab dengan cergas, loading, tuan-tuan, dengan apa tadi, berhati-hati. Ini semua perkara-perkara yang berbeza. Okey, pergi hadis yang kedua. Hadis qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyu'mu su'ul khuluq. Apa pula asyu'mu tu? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, sabda Nabi SAW, padah tak baik itu ialah hodoh perangai. Okay, asyu'mu ni tuan-tuan ialah at-tasya'um, ialah kecelakaan, celaka. Bahasa orang Cina sui, apa taong, apa benda bahasa yang tak elok lah. Celaka lah. Maka masyarakat jahiliah dia diajar, bulan Safar ni bulan celaka, jangan musafir, jangan kahwin, jangan buat apa-apa bulan Safar. Tuan-tuan, itu bukan celaka. Bulan tidak mendatangkan kecelakaan, tapi kecelakaan itu ialah apa? Perangai yang buruk, akhlak kita yang tak kita kawal, perangai buruk kita yang tidak boleh kita tuan-tuan atasi, yang tak boleh kita hindarkan, akhlak-akhlak yang mazmumah. Itulah celaka yang sebenar. Itulah asyukmu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan maka sebab itu, untuk mengelakkan kita ni tuan-tuan jadi orang yang mendapat kecelakaan, kebinasaan, maka Nabi mengancam kita. Ya, baginda SAW mengancam daripada berpakaian, berakhlak yang hina, yang buruk, tuan-tuan, kerana akhlak buruk itu himpunan segala sampah sarap. Akhlak buruk itu himpunan segala virus, segala penyakit. Tuan-tuan kesannya kita fahamlah. Kesan kita akhlak buruk ni, orang pun benci kita, malaikat pun menyampah dengan kita, Nabi pun tak mengaku kita sebagai umat, Allah juga melaknat kita. Kesannya sangat buruk bagi mereka yang berakhlak dengan akhlak yang hina, tuan-tuan. Maka sebab itu, ya, kita berusaha kan, minta taufik, minta petunjuk hidayah, tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita perlahan-lahan beransur-ansur menghilangkan apa-apa perangai yang tidak baik, ya. Antaranya tadi gelojoh, antaranya lain, kata hadis, dalam hadis Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal la'anin. Ini perangai buruk ni, kerja dia mencarut je,
Kerjanya mencaci je tuan. Tak ada yang elok keluar daripada mulut dia. Kita keluarlah jam ko, lampu ko, kereta, itu benda yang taklah mencarut. Tapi mulut dia keluar tuan-tuan, tak ada istilah yang baik. Semua hina. Al-la'anin, kata Nabi SAW, la yakununa syufa'a. Yang pertama, orang yang kaki laknat, kaki menyumpah, kaki mencarut ini tuan-tuan, dia tidak ada kota syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang kaki mencarut ini tuan-tuan, dia juga tidak boleh memperoleh status menjadi saksi, syuhada. Dia tak layak menjadi saksi tuan-tuan, kerana akhlaknya, kerana mulutnya tuan-tuan, kerana perangainya itu telah merosakkan imej peribadi dia dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Okay, kita baca dulu terjemahan hadis. Hadis Sayyidina, riwayat Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya orang yang kuat melaknat ni la'an, kaki laknat. Dia bukan 8 tahun sekali ke, 13 bulan sekali ke tersasul tengah marah, itu memang tak boleh kontrol. Itu sekali-sekala. Ni tak, dia punya wirid harian ialah mencarut. Itu namanya la'an. Jadi orang yang kuat kaki melaknat, kaki mencarut, kaki memfitnah, tuan-tuan, orang ni dua kelebihan akan hilang baginya. Satu, tiada jadi mereka itu orang-orang syafaat. Maknanya tiada menerima Tuhan syafaatnya, sebab dia fasik. Mulutnya itu menggambarkan hatinya. Dia ni mulut jahat, memanglah dia ni kaki mencarut, tapi hati dia mulia, putih bersih, ibarat salju. Mandailah kau. Kan, mulut itu menggambarkan hatinya. Kan, fasiknya dia. Ya, banyak sebab kerap, selalu, sentiasa melaknat. Ya, menunjukkan akan mereka itu mempermudah-mudahkan agama. Ini petunjuknya dalam sedikit huraian ringkas ini. Dikatakan orang yang kaki laknat ni tuan-tuan, dia tidak memperoleh kota memberi syafaat. Macam mana kau nak beri syafaat? Engkau penintang bukang. Kan, kita ni insya-Allah ada kota syafaat. Kita mudah-mudahan. Setiap individu Muslim, dia ada kota syafaat. Dia boleh bawa saudara yang dah masuk neraka, dipindahkan masuk syurga. Ada kalangan orang-orang soleh di kalangan kita ni insya-Allah ada kota syafaat. Walaupun kita sendiri berharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kok cukup elok sifat perangai akhlak dia tuan-tuan, betul akidah dan ibadahnya, dia ada kota syafaat. Kan anak tuan-tuan yang menghafal Quran ada 10 kota syafaat, memakaikan mahkota pada kepala bapa dan ibunya, anak yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran tadi tu. Dia boleh tarik 10 keluarganya yang dihumban dalam api neraka. Jadi ini untuk orang yang hafal Quran, yang lidahnya, mulutnya basah dengan Al-Quran, mulutnya basah dengan zikrullah, kan, lidahnya basah dengan selawat ke atas Nabi SAW. Memang ada syafaat lah. Tapi kalau kojo kita hanya mencaci maki, maka tuan-tuan, maka habis wasak iman kita, maka kita tergolong dalam kumpulan orang yang fasik. Itu yang pertama, tak ada syafaat. Yang kedua tuan-tuan, geng-geng pelaknat ini tiada jadi orang naik saksi ke atas pesuruh-pesuruh menyampaikan kepada mereka risalah-risalahnya pada hari kiamat kelak. Maknanya tuan-tuan, kita ni kan syuhada. Kita ni tuan-tuan jadi saksi untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Jadi saksi untuk umat Nabi Nuh. Kita nanti jadi saksi untuk umat Nabi Yunus. Kita jadi saksi untuk umat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita hidup zaman tu tuan-tuan? Tak. Memang kita tak hidup zaman tu, kita hidup zaman 2026. Kita hidup 1448 Hijrah sekarang. Tapi kerana kemuliaan Nabi SAW, kerana kita cubalah sedaya mungkin mencontohi akhlak, mewarisi akhlak kenabian kan Nabi SAW tuan-tuan, maka kita lah jadi saksi. Allah tanya kat kita ni, betul ke
dia tu ikut Nabi Musa, dia tak lawan Nabi Musa, kata betul ya Allah, dia tu memang umat setia Nabi Harun. Orang ambil anak lembu sembah dia, ya Allah, dia ni dia ikut Nabi Harun, dia tak sembah anak lembu, ijil. Kita jadi saksi tuan-tuan. Kenapa? Sebab syarat saksi penyaksian itu antara basic dia apa? Al-adalah, mesti berlaku adil. Saksi anak bulan kok, saksi nikah kok, saksi tangkap orang maksiat tuan-tuan, sikap saksi itu, syuhada itu mesti adil, mesti boleh percaya cakap dia, boleh pakai. Percaya macam mana kau kerja kau maki orang je. Kerana laknat ni tuan-tuan, dia merupakan kontra, lawan bagi sifat rahmah. Sifat kita ni, sifat Nabi SAW apa? Rahim bil mu'minina raufur rahim. Kita penyayang, pengasih. Tengok orang sufi tuan-tuan, orang tasawuf lah yang paling penyayang. Tengok orang buat maksiat, dia kesian. Tengok orang buat pesta maksiat, dia kesian. Kesian bukan maknanya membiarkan maksiat, tapi dia memikirkan macam mana nak selamatkan orang tu. Bawa dia sama-sama duduk berwirid dengan kita, ikut pengajian macam kita tuan-tuan. Itu sifat orang sufi, orang ahli dakwah yang sebenar tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, itu bercanggah betul dengan orang yang kaki laknat tuan-tuan, yang kerjanya ialah menerakakan orang lain. Jadi menerakakan ni membidahkan orang lain kan. Itulah kerja dia, itulah hobi dia, tak ada lain tuan-tuan. Menerakakan, menyesatkan, mengkafirkan saudara-saudara ahli kiblat ni, yang menghadap kiblat, yang semayang sama. Teknikal lah sikit beza kan, teknikal sikit-sikit beza tu kita kena raikan lah. Walaupun saya tuan-tuan 45 hari lah semayang kat Mekah, Madinah tu, setiap subuh saya kunut, sompek saya kunut. Sebab i'tidal imam kan panjang, dia baca i'tidal kan penuh, sempat. Tapi kunut tak adalah penuh ada. Sampai Allah madini fi man hadait wa afini fi, laju-laju. Tak payah tuan-tuan nak taranum dah, laju-laju. Wa tawallani fi man tawal barik fi ma atit wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Imam pun sujud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Saya sebab kunut kan. Tapi tak adalah setakat ni berada kebelah kanan ketegur, belah kiri ketegur, sebab saya ingat dia pun tak tahu apa benda tu dah kan. Okeylah, selamat. Tapi kalau kau dapat yang jenis-jenis yang agak terlampau prihatin, sensitif ni, dia tanya, "Apa lah kau baca kunut tak? Apa lah kau angkat tangan tak?" Tuan-tuan, kita buat macam kita tadah menguap je, macam tadah menguap kan. Macam itulah. Tapi maknanya itu teknikal, yang tak kunut pun tak ada sebarang isu. Tapi saya memikirkan ada ruang untuk kunut, saya kunut. Saya tak tercicir daripada imam, saya baca kunut tuan-tuan. Begitulah ya. Teknikal tuan-tuan, benda-benda yang bersifat teknikal tu, kepelbagaian mazhab, tarikat-tarikat yang berbeza, aliran-aliran akidah yang sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah, menggunakan pendekatan orang sufi ataupun salaf tuan-tuan. Itu teknikal-teknikal yang kita tak boleh perbesarkan, yang tak boleh kita bergaduh dalam bab itu, kerana nanti akan menimbulkan perbalahan dan permusuhan. Last sekali apa tuan-tuan, kita akan laknat melaknat, caci mencaci sesama kita. Itu yang ditegah oleh agama kita. Kalau nak dapatkan syafaat, nak jadi orang yang memiliki saksi, tuan-tuan, elakkan diri daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang menggambarkan identiti kita yang buruk, yang teruk, kerana kita kuat kaki mencaci, kaki mencarut. Naudzubillah min dzalik. Itu yang Nabi benci. Itu memang tuan-tuan, kita sebut hadis Sayyidah Aisyah tadi apa dia? Itu memang celaka. Buruk laku, perangai tak elok. Maka Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pula meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu." Kata Sayyidina Muaz bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempelekehkan saudara dia, dia mencaci saudara dia. Kenapa? Saudara dia pernah buat maksiat, saudaranya pernah terjebak dengan kesalahan, geng ni dah pernah jadi banduan, dia pernah kena compound, yang ni pernah kena saman, ini kena jenayah syariah. Contoh, kalau yang sabit kesalahan dah tangkap dakwa tuan-tuan, seumpama dia buat salah, kita yang konon-konon paling suci ni tuan, mengambil peluang, kita maki dia, kita caci dia. Kan, kau tak boleh datang surau ni,
surau ni untuk orang bersih macam aku je, macam I saja. You ni orang yang kotor. You ni pendosa, jangan datang sini. Contoh tuan-tuan, kan? Jadi dia pula rasa apa? Rasa hairan akan dirinya, ujub. Kenapa aku tak buat dosa? Aku ni memang baiklah. Kan aku kenapa baik? Aku ni memang power lah. Dia syok sendiri tuan-tuan. Padahal tuan-tuan jatuh kepada dosa ataupun kita melakukan ketaatan itu semua takdir daripada Allah juga. Kan? Itu kita kena baca macam itulah. Lebih baik kita bangun subuh tak tahajud tapi kita menyesal daripada tuan-tuan bangun malam tadi 20 rakaat bangun dengan jobor, dengan penuh kebanggaan. Mana lebih baik? Lebih baik tuan-tuan baca wirid yang basic-basic je daripada tuan-tuan baca wirid berjuta-juta. Saya cakap terang lah, memang saya boleh baca pun Ya Latif 16,641 kali, boleh 2-3 hari settle masa mabit kat Muzdalifah tu, masa mabit dekat Mina tuan-tuan. Memang habislah, nak buat apa lagi. Tasbih digital tu kan, boleh baca 16,000. Sekarang tak payah lah. Lepas tu saya tukarkan pula Al-Latif, kan kita dua-dua bacakan Ya Latif dengan Al-Latif. Ya Latif menarik rahmat, Al-Latif menolak bala. Baca Al-Latif, Al-Latif. Maknanya setakat on the way daripada Mekah naik train ke Madinah 2 jam lebih tuan-tuan. Ya, itu pun dah berapa ribu kita dapat dah. Duduk Madinah sehari 2 tuan-tuan, selesai. Ya, jumlah tu maknanya memang ruang masa banyak. Zikir cukup. Quran khatam, alhamdulillah saya khatamkan Quran macam biasa. Saya simpan untuk tawaf wada'. Khatam Quran saya simpankan masa tawaf wada'. Selesai, alhamdulillah Quran khatam. Kan tuan-tuan, banyaklah kita boleh beramal, tetapi itu tidak boleh menjadikan saya sombong. Saya pelekehkan jemaah-jemaah KRS yang 124 orang tu. Apalah cik ni pemalih. Haji ni muka macam muka Wali Songo, tapi zikir tak habis-habis. Apalah, saya dah bagi ijazah pun tak nak baca, tak nak amalkan. Apalah. Saya tak mencaci, saya tak merendahkan mana-mana jemaah tuan-tuan, kerana lebih baik duit sikit tapi kau tak jobor daripada kau duit banyak tapi kau sombong. Itu kaedah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikam beliau. Kan tuan-tuan ya? Jadi dia ni menghina orang yang pernah melakukan kesilapan. Padahal mungkin sahaja orang itu taubat. Apa tanda taubat? Dia dah menyesal. Apa tanda dia taubat? Dia dah datang ke surau. Yang kau terlampau AJK sangat ni, menapi-napi orang datang surau masjid, apa hal? Kan tuan-tuan, apa hal pula kita tengok. Kalau kita tawaf yang bertatu kan ramai. Kan seram lah tuan tengok. Kita pun fikir-fikir agak ni, dia ni baru 2 hari masuk Islam ke ataupun dia ni dulu zaman-zaman jahiliah dia macam tu lah. Dia orang sukan ke, dia artis ke, dia terpinggir ke apa, kurang kasih sayang ke apa tuan-tuan. Kita tak boleh mengambil hukum tuan-tuan, kau tatu tak sah, kau tatu tak sah. Memanglah dia satu, kita dah bincang pada awal kitab tu kan. Macam mana cara orang yang bertatu, apa cara nak menghilangkan, apa tahap wajib dia. Tapi kalau memang dah tak boleh hilang sampai koyak-koyak pula kulit dia tuan-tuan, setakat tu je yang diwajib buat. Faham? Jadi kita tak menghina dia tuan-tuan. Kita tak sampai memperlakukan dia macam dia ni dah langsung tak ada baik langsung. Macam kita ni macam malaikat benar lah. Padahal kita ni kadang nampak surau tapi hati keluar. Nampak AJK masjid tapi hati kita disko. Faham tuan-tuan? Jadi maknanya sebab tu Nabi ingatkan dalam hadis Sayyidina Muaz ni, Nabi kata man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang kaki menghina, berburuk sangka tuan-tuan, bangga diri, buruk sangka dengan orang lain, maka tuan-tuan dia hairan akan dirinya, betapa lepas kesalahan. Kenapa aku tak buat dosa? Aku memang baik. Ni panggil tak elok tuan-tuan macam tu. Atau keaiban itu daripadanya, nescaya tiada mati ya. Siapa mati? Kita yang menuduh orang tadi, kita yang melabel orang tadi tuan. Kita tak akan mati hingga memperbuat ia kesalahan atau keaiban yang dicacinya akan orang itu. Kesudah tuan-tuan, kita yang dah 30 tahun jadi AJK masjid ni, kita terkeluar senarai, kita duduk ya mamak atau siang malam pergi potong tak balik-balik. Geng yang kita caci tengok bola dekat bawah NKI tuan-tuan, dia pula masuk masjid tak keluar-keluar, dah terbalik dah. Faham? Jadi dengan sebab itu kita jangan ada ruang untuk menghina, mencaci, berburuk sangka.
Ya, kalau ada saudara-saudara kita tuan-tuan yang terjebak melakukan kesilapan, maksiat, dosa, maka bukan kerja kita untuk menerakakan dia. Kerja kita ialah menyelamatkan dia, bagi nasihat, mengajak dia kepada kebaikan, kan. Bukan kerja kita tuan-tuan untuk kata kau ni memang tak senonoh, kau ni memanglah, dan nampak kau ni memang dah ada ciri-ciri neraka kau ni. Dan seorang yang nampak dalam kampung Seremban ni, dan seorang lah masuk syurga ni. Malahlah macam tu. Tuan-tuan, tu cakap-cakap orang yang bapak belagak, tuan-tuan. Ya, jadi kita jangan hina. Dalam suratul Hujurat kan kita baca, Allah sebut la yaghtab ba'dukum. Allah kata la yaskhar qaumum min qaum. Jangan kita merendahkan orang sanun, orang sini, jangan kita meremehkan orang tu, jangan kita merendahkan. Tak tahu maqam kita tuan di sisi Allah, Allah je yang tahu. Kita tak tahu mana duduk level kita ni, kan. Maka bukan kerja kita merendah, memperolok orang-orang lain, tuan-tuan. Kerja kita ialah melaksanakan perintah Allah. Kalau ada apa-apa kecacatan, kesilapan, kita sama-sama pimpin, kita tegur, buat apa tugasan-tugasan yang kita mampu, tuan-tuan. Itulah yang sewajibnya kita buat, bukan mencaci dan bukan menghina. Qala, itu sifat buruk tu, kan, menghina orang buat maksiat. Ataupun tuan-tuan ada lagi Nabi sebut 3 kali hadis Nabahas bin Hakim daripada ayahandanya, daripada datuknya radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga cucu, daripada cucu tiga ni, tuan. 3 sahabat, 3 generasi ni, tuan-tuan, meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Wailun, kita baca wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah, wailun lil musallin, fawailun lil musallin. Kan banyak wail itu celaka, lembah dalam neraka, tuan-tuan, kan. Wail. Okey, wail. Apa yang wail? Wailun lilladzi yuhaddits fayukadzib. Untuk apa? Liyudhika bihil qaum. Nabi ulang lagi, wailun lahu summa wailun lahu. Tengok terjemahan, tuan-tuan. Maka hadis ini riwayat Sanabahaz daripada ayahandanya Sana Hakim, daripada ayahanda Sana Hakim radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada ketiga sahabat ini, ya, cucu atuk, tuan-tuan, mereka meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Celakalah, binasalah bagi orang yang bercakap. Cakap mana? Cakap bohong. Kenapa cakap bohong? Saya ni suka buat kelakar. Kalau cakap betul, orang tak gelak. Saya mesti buat kelakar, hidup saya ialah kelakar. Saya mesti bagi orang ketawa. Tuan-tuan, maka orang ini mendapat kecelakaan kerana nak bagi orang tergolak, dia buat cakap-cakap yang palsu, berita-berita yang fitnah, cakap-cakap yang bohong itu yang diviralkan, tuan-tuan. Maka celakalah dia. Nabi ulang lagi, waidun lahu, celaka bagi orang ni. Nabi ulang kali ketiga, tuan. Memang celakalah orang yang nak buat orang tergolak, tetapi dia melakukan perkara tersebut dengan cara menipu. Tuan-tuan, kita tahu bahawa Nabi SAW itu juga ada bergurau, ada sendu gurau Nabi SAW, kan. Ada sahabat Nabi Sayyidina Nuaiman, pelawak yang agak, bagi saya agak over, ekstrim sedikit, kan. Dia kono-kono orang buta, dia tipu peniaga, dia korban Nabi sponsor, dia punya agak over sikit. Tapi Nabi, dia pernah mabuk, kan. Nabi kata Nuaiman ahli syurga. Tu zaman Nabi SAW, tuan. Ada orang yang mabuk, ada juga yang terjebak berzina, ada yang terjebak mencuri, tapi Nabi tak menerakakan mereka, kan. Kalau sabit kesalahan, maka mereka dia hukumkan dengan perintah hukuman syariah, hukuman hudud. Tapi Nabi tak ada kata kau memang celaka, kau memang masuk neraka, tak ada, tuan. Okey, jadi cerita kelakar ni, tuan-tuan, Nabi juga ada sendoloka. Kadang-kadang Nabi, kita tahu cerita yang masyhur dalam buku yang saya terjemahkan 40 teknik itu, wanita tua yang menangis kerana dia tidak disenaraikan, yang Nabi kata ahli syurga semuanya muda remaja, semuanya darah, semua 33 tahun umur. Dia kecewa lah cik ni, dia tiap tahajud tak tinggal. Puasa, tuan-tuan, puasa berapa hari baru ni? Jumaat saja. Kalau Jumaat saja sama saya lah, hari Ashura lah. Orang buka cadang 2 hari, kan. Tasu'a dengan Ashura 2 hari, makam tinggi sikit lah. Paling tinggi sekali
9, 10 dan Sabtu 11 pun puasa. Tu paling hendak lah tu. 3 hari tuan-tuan. Okey. Jadi kita tengok tuan-tuan dalam bergurau, dalam bercakap tuan-tuan, kita ingat Nabi SAW juga Islam tidak menegahlah kita ada perkataan-perkataan yang boleh menghiburkan, cakap-cakap yang kelakar-kelakar, yang ringan-ringan, yang tak sampai kepada mencarut, tak sampai kepada menjatuhkan maruah seseorang, tak sampai kepada menjatuhkan imej maruah kita sendiri, apatah lagi dalam hadis ni berbohong. Maka kalau dah macam tu, kita kalau dalam majlis itu, kata Prof Dr. Sheikh Nuruddin Itir, kita wajib tinggalkan majlis itu, kerana majlis itu majlis pembohongan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Antara ciri orang beriman yang berjaya, berpaling daripada majlis-majlis pembohongan. Okey tuan-tuan, menipu. Okey, tetapi isunya lebih berat lagi, apakah hukum seseorang muslim itu menjadikan lawak itu sebagai career dia, kerjaya dia. Macam biasa kita bahaskan, ulama mazhab Maliki sangat keras, tegas. Dia kata pelakon, penyanyi, semua sumber itu tidak halal, tidak sah, tak payah zakat lah kau tak payah zakat sebab kau punya sumber itu tak halal. Zakat ni nak semua yang bersih. Mazhab Maliki dia agak straight dalam masalah tu kan, walaupun adalah khilaf beberapa pandangan ulama yang lain tuan-tuan. Okey, sama juga hukum pelawak kan, kita dinobatkan raja lawak. Nah, kata beriman ni kita, ketika kita juara, kita sujud syukur atas pentas tu. Yang anak yang khatam Quran tak sujud syukur. Yang tuan-tuan anak konvo dapat anugerah dekan tak sujud syukur. Nanti akil konvo master kita tak sujud syukur. Tapi macam mana bola, macam mana benda-benda hiburan, orang boleh sujud syukur, padahal itu bukan perkara yang perlu disyukuri. Itu jadikan hiburan semata-mata hiburan lah. Jadi dah salah channel tuan-tuan. Jadi antara yang disebutkan ialah tuan-tuan, ulama juga memberikan penekanan bahawa orang yang buat kelakar, yang menjadikan tuan-tuan lawak itu sebagai kerjaya dia punya income dia tuan-tuan, maka itu perlu dibetulkan. Itu juga dianggap satu dosa yang tidak boleh dia berterusan dalam buat kelakar. Tuan-tuan, kelakar tu terpaksa buat kelakar, boleh ke buat kelakar yang lurus, yang sekali-sekala boleh lah jadi. Tapi kelakar kita dia mesti menipu, mesti mencarut, mesti malukan orang, mesti benda yang aib-aib, baru boleh orang golak. Faham tuan-tuan? Jadi sebab itulah mak kata tak boleh jadikan kerjaya kita benda-benda macam tuan-tuan. Dan hadis yang terakhir, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah, hadis yang second last, hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kafaratu man irtabtahu an tastaghfira lah. Apa kafarah kepada kita ni pernah ngumpet seseorang, kita pernah caci, pernah cerita keaiban, keburukan, apa nak buat tuan-tuan? Hadis ini menganjurkan kepada kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita, astagfirullah, dan untuk dia. Kan, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah untuk aku dan untuk dia. Untuk kita memang untuk kita berdosa sebab kita ngumpet dia. Untuk dia tuan-tuan, agar mengangkat darjat dan maqam yang orang yang kita fitnah, orang yang kita umpat tadi tuan-tuan. Tetapi di sini para ulama dia memberikan banyak perbahasan, kerana nanti antara kezaliman yang merugikan kita ialah kalau tak sampai minta maaf. Kalau tak sampai kosong-kosong tuan-tuan, kita mengambil hak orang kita mencaci, memalukan, mengaibkan dia, kita viralkan benda yang tak betul kita. Ini sebelum kita, kalau di sini sempat minta maaf, alhamdulillah, okeylah. Dia pun kalau orang minta maaf tuan-tuan, janganlah jobol lah, maafkan je lah kan. Kalau dia insaf, kita maafkan. Tapi kalau tak sempat benda tu, nanti di hari kiamat, masalahnya amal soleh kita dia ambil. Dan kalau dah habis amal soleh tuan, dosa dia pula kita ambil. Tu musibah, bala, bencana bagi dosa-dosa yang membabitkan hak orang lain ini. Maruah orang tercela, imej orang jatuh, kan. Jadi nak kempen pun agak-agak jangan sampai tuan-tuan mencalarkan imej. Dah lah tak monang, lepas tu pula tuan-tuan dah lah hilang deposit,
dah lah kiamat lah susah. Banyak cerita kan. Jadi kita jaga tentang perkara tu. Walaupun hadisnya secara zahirnya mengatakan antara kafarah untuk kita memohon keampunan selain memohon maaf kepada orang yang kita umpik tadi, ialah kita mohon keampunan kepada Allah dan memohon keampunan untuk si fulan tersebut. Saya dah jelaskan tadi, kita memang berdosa, tapi dia tuan-tuan kita mohon keampunan untuk dia biar maqam dia semakin tinggi kerana kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Okey, yang terakhir, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ila Allahil aladul khasim. Dia kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi SAW, orang yang paling Allah benci, yang lebih benci lelaki dan wanita lah maknanya, paling Allah benci lelaki dan perempuan ialah yang kuat berbantah-bantah. Apa maksud kuat bantah? Kaki komplain, apa pula lampu cinia alat merah pula, tukarlah jingga pula, apalah bucu macam tu, komplain dia kerja tuan-tuan. Baik tak ada kan, menyumbang tak ada, menjatuhkan, menjahanamkan nombor satu. Maka ini yang Allah sebut dalam suratul Baqarah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kita nampak orang tu, kita kagum, pidatonya ramai pengikut dia, orang yang berpengaruh, orang yang berharta contoh, orang yang berkuasa contoh, kita tengok tuan-tuan orang kagum, itu ciri munafik kan. Allah bongkarkan isi hati si munafik tuan-tuan, walaupun cakapnya petah, pengaruhnya kuat. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dia tu pembohong, kata nak membela agama tapi sebenarnya dia penunggang agama. Allah tutup ayat ini, wa huwa aladul khisam. Berkat dengan hadis ini Allah sebut wa huwa aladul khisam, dan kekasih Allah Nabi SAW sebut al-aladul khasim. Tuan-tuan apa dia? Dia kerjanya berdebat je pula. Depan Kaabah pun nak berdebat. Masa sofa Marwah sa'i tuan-tuan, nak buka bahu kanan, buka lah tiba mazhab Syafi'i kita buka. Dia lain tu banyak yang colek-colek bahu kita ni, disuruh tutup. Abang ni tak payah tutup, pakai je, buka je bahu tu kan. Kita cakap kita tak faham, saya blok C, saya faham cakap Arab, biar je terbuka kan. Jadi berdebat, tak payah berdebat, tak payah bergaduh. Selagi mana ada ruang, ada mazhab. Saya di Mina baru ni ada jemaah travel satu lagi lah, dia jamak takdim zuhur dan asar, maghrib, tuan-tuan isyak dalam waktu maghrib takdim. Tapi KRS saya kata kita tak jamak, kita semayang dalam waktu. Ada soalan lagi, saya dah balik Malaysia dah. KRS yang tinggal tu kata, oh doktor, sah ke semayang saya tadi lepas tawar wadah, saya semayang kat surau hotel, saya ikut imam semayang zuhur, sementara tunggu bas sampai. Tuan-tuan ya, dia ada isu-isu teknikal kat situ lah. Kalau benda yang memang bersifat teknikal, bukan solid, bukan muktamad sangat dalam mazhab kita tuan-tuan, maka bagi saya benda tu saya tak nak perdebatkan. Okay? Kau ada hujah kau, Dan ada hujah Dan. Tapi Dan dah kaji, kita dah yakin di hari tarwiyah tak ada kesulitan. Sebab hari tarwiyah bukan semua orang pergi Mina. Sikit-sikit je PJH jemaah yang ikut travel je pergi duduk dekat Mina. Muassasah semua terus masuk ke Arafah. PJH pun bukan 100% pergi ke Mina, mungkin 70% dia nak ambil sunnah tarwiyah di 8 Zulhijjah duduk di Mina. Jadi rujuk dengan Prof Datuk Luqman kata tak ada masyaqqah, tak ada kesukaran. Maka saya dengan rela terus arahkan jemaah saya, kata kita sembahyang ikut waktu. Tandas kosong, bukanlah kosong lengang, boleh kita tak payah berjam-jam nak berwuduk, 2-3 minit je kita beratur, okey. Kita ada ruang cari surau, mana kemah yang kosong tu kita buatkan surau. Jadi tuan-tuan, saya tak suka berbantah-bantah, lebih-lebih lagi dalam bab manasik haji. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Dan ini majalah yang terkini lah, siri 18. Tuan-tuan, kalau tak ada cash, pakai QR code, jumpa dengan kita punya pengarah urusan Tuan Haji Saleh. InsyaAllah. Jangan bagi dia buat berat-berat tuan-tuan, tangguh dia kaki sebelah tu. Tuan-tuan habiskan separuh ni, ringankan sikit beban Haji Saleh tuan-tuan. Jumpa dia nanti lepas Isyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.